Kebanyakan lelaki menganggap pelukan hanyalah isyarat sopan, sapaan ringkas atau selamat tinggal yang ringkas. Tetapi psikologi melukiskan gambaran yang sangat berbeza. Pelukan boleh mendedahkan emosi tersembunyi, tarikan senyap, dan juga berfungsi sebagai cara halusnya untuk menguji keyakinan Anda. Terlepas isyarat, dan Anda terlepas saat itu, bereaksi dengan cara yang betul, dan pelukan tunggal itu boleh membuka pintu kepada sesuatu yang lebih mendalam. Selamat kembali ke Dark Valora. Hari ini saya akan mendedahkan 4 jenis pelukan yang diberikan oleh wanita, apa maksud sebenar setiap satunya, dan cara tepat untuk bertindak balas, supaya Anda tidak pernah membiarkan peluang lain berlalu begitu sahaja. Pertama, tepukan mesra. Pelukan ini ringkas, casual, dan selalunya berakhir dengan beberapa sentuhan di belakang. Terdapat sedikit sentuhan fizikal, dan walaupun ia terasa baik, ia kekal teguh dalam zon platonik. Jika dia memeluk Anda seperti ini, jangan terlalu menganalisisnya. Dia mungkin hanya melihat Anda sebagai seorang kawan. Tetapi inilah rahsianya. Ia tidak perlu kekal seperti itu. Detik ini adalah peluang Anda untuk beralih daripada sekadar kawan kepada seseorang yang dia rasa serasi dengannya. Yakinlah, ciptakan keakraban semasa interaksi lain, dan dia mungkin akan mula melihat Anda secara berbeza tidak lama lagi. Seterusnya, pelukan erat. Yang ini berlarutan sedikit lebih lama dan terdapat tekanan tulen dalam cara dia memeluk Anda. Ia bukan sapaan santai. Ia menunjukkan kepercayaan, keselesaan, dan keakraban. Untuk bertindak balas dengan baik, jangan tarik diri terlalu cepat. Peluk dia sesaat lebih lama daripada yang dijangkakannya. Dan perhatikan dengan teliti. Jika dia tersenyum, mengekalkan hubungan mata, atau berehat dalam pelukan Anda baru sahaja menerima tanda yang jelas bahawa dia suka berada di dekat Anda. Bina hubungan itu secara beransur-ansur. Ia adalah asas yang kukuh untuk sesuatu yang nyata. Ketiga, pelukan yang berlarutan. Apabila dia tidak melepaskannya dengan segera, apabila tubuhnya meleleh lembut ke dalam badan Anda, apabila dadanya kekal rapat, ini adalah isyarat tarikan yang lebih mendalam. Perhatikan pernafasannya. Jika ia perlahan, jika tangannya berlama-lama di belakang Anda, dia selesa dengan keintiman. Kesilapan terbesar adalah menarik diri terlalu cepat. Sebaliknya, cerminkan tenaganya. Sentuh lembut pada bahagian bawah belakangnya atau berikan picit lembut. Biarkan saat itu meregang secara semula jadi. Keyakinan yang tenang itu mengubah pelukan itu menjadi sesuatu yang tidak akan dilupakannya. Dan akhirnya, pelukan intim. Yang ini paling kuat. Kepalanya bersandar di bahu Anda atau bersandar di leher Anda. Pernafasannya semakin dalam. Mungkin tangannya mengusap lembut belakang Anda. Ini bukan sekadar keselesaan. Ia adalah hubungan, keinginan, dan kepercayaan. Jangan tergesa-gesa saat ini. Biarkan dia merasakan kehangatan Anda. Jika dia berlama-lama, dia menunjukkan kepada Anda bahawa dia mahukan sesuatu yang lebih daripada sekadar pelukan. Perhatikan petunjuk halus. Adakah dia mengeratkan pelukannya, memiringkan kepalanya ke arah Anda, atau mengekalkan pelukan itu lebih lama daripada yang dijangkakan? Itulah caranya yang tidak terucap untuk mengatakan, jangan biarkan saat ini berakhir lagi. Inilah kebenarannya. Pelukan bukanlah sekadar pelukan. Ia adalah dialog senyap, ukuran kehadiran Anda, dan kadangkala pintu masuk ke sesuatu yang lebih dalam. Kebanyakan lelaki terlepas petunjuk ini kerana mereka terlalu gementar atau terlalu cepat untuk berundur. Tetapi jika Anda kekal tenang, dan membiarkan bahasa badan Anda bercakap untuk Anda tidak akan terlepas pandang makna tersembunyi itu lagi. Jadi beritahu saya, pada pendapat Anda, apakah tanda tarikan yang paling kuat dalam pelukan? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Saya ingin mendengar perspektif Anda. Dan jika video ini membuka mata Anda, tekan butang suka, kongsikannya dengan seseorang yang perlu memahami perkara ini, dan langgan Dark Valora untuk lebih banyak pandangan tentang psikologi, tarikan dan tingkah laku manusia.